Assalamualaikum. Good morning. Pagi ni Kak Ida bersama Liza. Dan dia ada satu testimoni hebat. Jom kita dengarkan dan sila kenalkan diri. Hai korang, nama saya Amul Liza. Saya merupakan pesakit kanser, breast cancer stage 4. Dan saya berada di sini untuk share dengan korang tip yang saya amalkan. Saya makan Shuruto, saya makan Livco dan juga Spirulina. Dan saya menggunakan Aurora Pen 24 hours. Okay. So dekat sini saya share pada korang, okay, sepanjang saya berada di fasa stage 4 breast cancer ni, saya didiagnoskan pada tahun 2023 dan masa tu stage 2, okay. Selepas daripada stage 2 tu, saya buat kemo pada November 2023 sehingga Februari 2024. So masa tu hanya sempat 4 kali kemo sebab semasa saya kemo tu saya masih tengah pregnant. Okay, saya kemo tengah pregnant. Okay. Buat juga kemo walaupun tengah pregnant. Betul. Baby Walaupun masa tu doktor memang suggestkan saya untuk gugurkan janin, okey, tapi saya tak nak berbuat demikian sebab anak saya pun dah dekat 5 bulan dalam kandungan. So saya teruskan juga kemo bersama baby. So bayangkanlah dengan keadaan lepas kemo yang teruk, okey. Kemo ni ubat dia panas kan. Ramai yang tahu yang kemo ni apa benda kan. Kemo tu memang sangat-sangat teruk bila korang dah lepas kemo, rasa badan flat gila, rasa penat, rasa nak termuntah, rasa nak baring je. Walaupun tak buat apa, memang kita rasa penat sangat. Bayangkan kalau tengah kemo, okay, tengah kemo dan selepas kemo saya masih tengah pregnant. Dengan nak membawa perutnya, dengan pemakanan saya pun dah tak betul dah masa tu. Dan selepas daripada tu saya lahirkan baby bulan 4 dan saya nekat untuk stop kemo. Sebab apa, masa sebelum saya deliver tu doktor panggil saya, discuss dengan saya, dia kata cycle yang keempat ni memang tak ada efek langsung dekat body saya. So maksudnya sel kanser tak mengecil ataupun tak memberi respon. So dalam istilah kata, kemo saya cancel, fail. Kita panggil fail lah, okay. Treatment tu fail. So daripada situ, lepas saya deliver baby, saya decide memang saya tak nak teruskan kemo, okay. Selama 2 tahun saya amalkan pemakanan seimbang saya buat lifestyle saya sendiri. Saya makanlah ubat apa ni, macam minum air herba lah, air bulan Belanda lah, misalnya kucing lah, apa benda tu yang tip-tip orang share tu saya buat. Tapi pada 2025 hujung tahun, saya merasakan tumor saya tu makin membesar, Kak. Okay, makin membesar. Saya bagi saiz besar je sebesar biji telur saiz A. Oh, besar. 7 cm. 7 cm dan ada satu lagi biji yang kecil tu 5 cm berada di breast kanan saya. Yang besar tu sebelah mana? Duduk belah kanan. Duduk dekat sebelah kanan. Duduk belah kanan. So maksudnya breast saya ni unbalance. Sebelah besar, sebelah kecil. Okey, so bila kita pakai bra pun tak rasa selesa. Sebab apa? Bila kita pakai bra, contohnya bra besi kan, kita pakai bra besi, dia akan menekan. Menucuk. So bila saat tu bila saya tekan nipple saya pun ada keluar darah. So maksudnya saya dah tahu saya ada simptom yang dah teruk, okey. So saya merelakan diri saya serah diri pada doktor pada tahun 2026 Januari dan saya diagnose 2026 bulan Februari stage 4. So daripada stage 4 tu saya dah macam hidup antara hidup dan mati ni di awang-awangan lah, okey. So saya jadi macam give up kat situ. Saya rasa macam apa nak buat lagi ni kan, apa nak buat lagi. Sebab saya dah try control makan apa benda semua, tapi stage 4 tu dah kira macam doktor cakap, awak kalau awak tak buat, awak mati. Sampai doktor cakap macam tu, awak kalau tak buat kemo ni, awak akan mati. So dia explain dengan saya, stage 4 ni sebenarnya hanya untuk memanjangkan hayat. Bukan untuk mematikan sel kanser. Memanjangkan hayat tu akak faham tak faham juga. Okey, tak faham juga. Maksudnya kita dah tahu stage 4 ni umur dia pendek. Itu maksud dia. Dia bagi insting macam tu lah. Okey, dia bagi kesimpulan macam tu lah. So saya buat juga kemo tu walaupun saya rasa macam tak bersedia. Tapi
sebelum saya kemo, saya tahu saya akan kemo pada bulan 4. Okey, saya disuggestkan oleh beberapa orang berkenaan dengan Shruto. Shruto dengan Aurora Pens. So ada 4 orang sahabat saya ni kata try lah sebab yang stroke pun boleh baik, yang diabetes pun boleh baik semua sebagainya. So saya buat research sendiri, saya tengok pada TikTok video dan juga patient-patient yang ada dalam TikTok video tu, tengok pada dia orang adalah real patient yang dah sakit tu baik. Yang dah sakit tu baik. Okey, so kita macam antara percaya tak percaya, kita tengok lagi. So memang betul benda ni. Okey, so saya tergerak hati. Saya cakap macam mana saya nak dapatkan Shruto ni. Dengan sahabat saya lah keputusan okey. Terus jadi member. So sekarang ni apa yang saya nak sampaikan kat sini, selepas saya makan Shruto, sebelum saya makan tu 2 bulan sebelum saya kemo, saya dah prepare body saya supaya adapt dengan Shruto dan saya tak nak ada simptom-simptom side effect yang teruk sebelum ni saya alami kan. Okay, side effect tu contoh macam letih, apa lemah semua tu lah. Lepas saya kemo, hari pertama saya kemo, 5 hari bulan 4, saya kemo pertama, saya tak rasa sakit langsung. Tak rasa langsung? Saya tak ada rasa sakit, saya tak ada rasa lemah, kemalai benda saya tak ada. Maksudnya masa buat kemo tu pakai Aurora Pen? Yes, saya pakai Aurora Pen dan saya makan Shruto. Saya makan Spirulina, saya makan maksudnya semua sebelum buat apa ni kemo tu, terus pagi-pagi Shruto tu saya akan makan 2 sachet sebelum saya kemo. Okey, selepas saya kemo saya dah breakfast semua, saya makan Spirulina. Tapi dalam masa yang sama saya pakai Aurora Pen. Okey, result saya, okey, selepas seminggu saya kemo memang tak ada side effect langsung. Kecuali rambut saya gugur, itu normal. Kecuali rambut gugur itu saya tak boleh nak buat apalah. So lepas daripada tu seminggu okey, 2 minggu okey dan hari kedua saya kemo langsung tak ada efek. Langsung tak ada efek pada diri saya yang lemah ke, tak ada selera makan ke. Saya boleh makan, cuma kadang-kadang adalah rasa payah-payah tu, normal lah kan rasa payah tu kan. Tapi saya tetap boleh makan. Okey, daripada orang kemo biasanya turun berat badan, saya okey. Saya maintain. So kemo yang ketiga lagilah tak ada efek langsung. Saya baru 6 hari kemo. Ni baru buat. Baru 6 hari kemo. So tengok macam ada rasa sakit ke, ada muka sakit ke, tak ada kan? Saya tetap sihat di sini, dah berada di BE ni. So saya nak share pada korang. Satu benda, okey, doktor sebelum kita start kemo, dia akan check macam mana puan hari ni okey ke tidak. Okey, dia akan check ketulan tu. Daripada 7 cm, sekarang ni dia kira dah jadi 4 cm. Masya-Allah. Daripada 7 cm ni dia dah jadi separuh. Yang 5 cm tu dah jadi 3 cm. So jadinya benda tu dah kecil. Dah kecil. Dan ada yang sebelahnya 50 cm tu asalnya dah macam tenggelam. Dah macam kelam-kelam. Dia dah hilang macam dia masuk dia dalam. macam kelam-kelam. Dan sebelum ni saya tak boleh pakai bra besi dan saya boleh pakai bra besi. Tak ada rasa sakit. Kalau dulu saya kerap sakit, ngilu-ngilu kan. Sekarang tak ada sakit dah. Alhamdulillah. Shruto ambil berapa session per day? Shruto saya ambil 4 hari 4 kali sehari, 2 pagi, lepas tu 2 malam. Okey. Lipo saya ambil 2 biji malam 4 kali sehari, 2 maksudnya 2 kali sehari, 4 session per day. Satu hari saya makan 4 sachet per day. Okey, 2 malam, 2 pagi. Okey, yang Lifco saya ambil 2 malam. Okey, Spirulina saya ambil 20 biji. 40 biji lah. Okey, Aurora Pen memang saya ada 3 set Aurora Pen. So rolling 24 hours saya pakai. So itulah feedback saya. Spirulina 20 40 biji lah. Sebenarnya kan. Apa Lifco 2 biji setiap hari. So contoh 4. Itu saja. Itu saja. Ya, yang penting Aurora tu pakai Aurora dulu. Pen tu kena pakai. Yang penting apa-apa pun bermula dengan Aurora because dia akan lancarkan, dia akan buka baru apa pemakanan functional food yang kita makan akan sampai ke tempat yang kita sakit mudah dia absorb pada darah kita. Sebab biasa kalau orang kemo ni dia punya antibody memang lemah. Okay, sebab dengan ubatnya, so kita nak bagi maintain body kita tu, antibody tu maintain, so kena makan Shruto. So dekat situ dia rolling balik. Yang mana sel yang tak perlu dia buang, yang mana sel tua dia buang, so dia bina balik sel baru. Bina sel baru tu yang buat dalaman kita jadi muda dan jadi sihat. Okey, terima kasih Liza di atas testimoni yang hebat ini. Okay. Terima kasih juga sebab menonton dan jangan lupa dapatkan Shruto Aurora Pens untuk kesihatan anda. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.